Hari ini saya nak buat tutorial penggunaan e-bike dua roda. Jom saya tunjuk. Pertama sekali, cara nak on e-bike ni simple je. Masukkan, pulas je sekali. Bila on switch, dekat meter ni ada indikator bateri. Untuk buka lampu depan, pulas je sekali lagi. Di handle sebelah kanan, kita ada throttle, kita ada brake depan. Di handle sebelah kiri pula, kita ada brake belakang, horn. Dekat sini, kita ada kompartmen untuk simpan barang. Di bahagian depan ni, kita ada bakul. Boleh je nak letak apa-apa barang. E-bike dua roda ni, boleh naik dua orang. Untuk orang depan, boleh letak kaki dekat sini. Untuk orang belakang, boleh letak kaki dekat sini. Untuk penumpang belakang, kita ada backrest. Mari saya tunjukkan cara parking e-bike ni. First sekali, charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Dekat sini, kita ada charging port. Buka je cover dia. Terus cucuk. So, bila dah on switch tadi, dekat sini, kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. So, itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.